Orang tua pun kena rogol sekarang ni. Sekarang budak sekarang ni tak kira dah. Orang tua pun dia faham. Pakai tudung labuh sikit. Kemudian ingat, kita dah pesan dalam kuliah kita, raya ni jangan pakai kain lekra tu yang sendat nampak badan tu. Bila kena angin dia nampak badan ni, nampak punggung. Orang lelaki ni tak boleh tengok punggung ni, orang lelaki ni. Masuk aku. Lepas tu dalam semayang, orang lelaki kat depan, orang perempuan kat belakang. Sebab orang perempuan tengok punggung orang lelaki, kau ada rasa apa? Tak ada apa tu. Cuba orang lelaki duduk belakang, kau duduk depan. 20 rakaat pun tahan ni. Memang itu sunnah dia. Kalau berjalan, Nabi kata perempuan belakang, lelaki depan. Memang kaedah dia gitu. Sebab fitnah. Betul, aku pesan siap-siap. Raya ni besok pakai baju jaga-jaga. Lepas kalau kau buat, kau punya pasal. Aku tak tanggung dah. Kalau ustaz sebelum ni tak cerita, ustaz tu yang masuk neraka. Aku selesai. Aku dah cakap. Aku tak nak cerita pasal emas ke apa, lantak itu memang dah terempah dah. Ni yang korang nak buat ni. Pakai tak senonoh. Ingat, besok kau tak boleh soalkan aku. Ustaz Nizam tak cakap, ustaz lain dah tak cakap, ustaz Nizam. Aku dah cakap. Kau tak boleh heret aku masuk dalam neraka. Ini cerita neraka tuan-tuan, cerita kubur. Ini bukan cerita dalam dunia. Dunia lepas. Orang tak suka aku, tak apa, aku pergi surau lain. Bukan susah. Ingat surau kau aja ada orang.